Sumber manusia tu dalam bahasa Inggeris kita panggil human resource ataupun HR. So, sumber manusia ni kerja dia adalah untuk mengurus pekerja. Yang pertama, adakah HR sumber manusia ni kerja dia sediakan kemudahan pengangkutan kepada pekerja? Betul? Contoh macam pekerja kilang. Pekerja kilang nak datang dekat kilang tu, dia ada sediakan bas untuk pekerja kilang tu datang dekat kilang. So bas tu setiap pagi dia akan ambil pekerja daripada suatu tempat pergi ke kilang. So bas tu siapa yang sediakan? HR ataupun sumber manusia. Okey, betul? Nombor 2, membentuk sistem tindakan yang berkaitan dengan disiplin pekerja. Yes, betul. HR punya kerja juga. Contoh kalau pekerja lambat, apa nak kena buat? Kalau pekerja cemerlang, apa nak kena buat? Pekerja tak ikut SOP, apa nak kena buat? Semua tu HR yang kena fikir. Okey, nombor 2 betul. Okey, nombor 3, mengurus, menyimpan dan menerima rekod semua dokumen. Dokumen-dokumen ni, itu kerja bahagian accounting ataupun finance. Okey, itu tak ada kena-mengena. Dan kalau memastikan organisasi perniagaan mempunyai bahan mentah yang mencukupi, itu di bahagian production punya cerita. Okey, so jawapan dia adalah 1 dan 2A.